Kita nak belajar Quran, kita nak tadabbur Al-Quran, kita kena tahu adab-adab ini sangat penting, dan inilah yang Allah akan membawa hati kita sama ada dekat dengan Al-Quran ataupun melekat dengan Al-Quran ataupun berkasih dengan Al-Quran, dan kita merasakan kenikmatan untuk bersama dengan Al-Quran. Apabila datangnya ujian untuk kita membawa Al-Quran itu, kita tidak rasa ujian itu kerana Allah tak sayang kita, tapi kita tahu bahawa ujian itu adalah Allah nak membersihkan hati kita. Sebab nak masukkan Al-Quran itu, bila kita tidak membersihkan hati kita, Allah tak izin. Pohon adab, kalau kita tengok, dia ada akar, dia ada batang yang kukuh, dan dia ada dahan yang bercabang-cabang, dan dia ada buah yang manis. Saya nak tanya soalan kepada sahabat-sahabat, dalam pokok ni kan, apa sebenarnya yang paling penting? Satu pokok yang nak tumbuh cantiknya, apa yang paling penting? Akar. Baik, tetapi akar itu sifatnya tersembunyi, betul tak? Tersembunyi, tertanam di bawah tanah. Tetapi kadang-kadang Allah keluarkan sedikit akar-akar daripada tumbuh-tumbuhan itu untuk tunjukkan kebesaran, kehebatan satu-satu pokok. Betul tak? Jadi sahabat-sahabat, analogi kita nak beramal dengan Al-Quran ini sebenarnya dia bermula dengan akar. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab dia, yang pertama sekali yang paling penting untuk kita mengajar Al-Quran dan kita nak belajar Al-Quran, adab yang pertama sekali adalah niat lillahi ta'ala. Masya Allah. Dan kerana akar itu tersembunyi sahabat-sahabat, hasil pokok dia semua yang kita tanam tu, dia takkan boleh sama. Perkara pertama yang perlu dilakukan oleh seorang guru nak mengajarkan Al-Quran dan belajar untuk belajar Al-Quran ialah mesti kita berniat untuk mendapatkan keredaan Allah semata-mata.